Ada. Bisikan dijual terikat, terikat menghasilkan jeritan, pantai yang dilepas kencatan, penipuan demi penipuan, ricuan yang pecah fisik, lama dan dihancur, nilai-nilai tidak akan terkubur. Oh, banyak kedai. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pasukan konvoi kita. Kita cuba sekali lagi boleh? Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Takbir! 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 Hello. Hello. Masuk je bos. Masuk nanti awak turun je. Right. Okay, alright. Halo, macam baik? Baik. Ini ya. Bos? Dekat dataran ya? Okey, kejap. Siapa yang organize ni? Dato' Ali. Dato' Ali NGI. Presiden Perkasa. ODP Perkasa Negeri Melaka. Datuk. Sort of the part of the secretariat. Come sir. Saya mencari awak ni. Nah ni. Okey, salam. Okey. Mana geng-geng orang? Tahu
Oh, Aziz kecil parking kau ni. Bergegara tanah suci ini, bumi Aqsa terus dihentak lagi. So on our MC today. Okay. Belum lagi Datuk tak nampak tadi. Oh bangkitlah pejuang yang berani, yakinlah janji Tuhan itu pasti. Usang kentang dan teguh berdiri, tetap bersama kita jalani perjuangan. Dah. Anak-anak kecil dibunuh, mereka tak berdaya. Tiada jiwa yang impikan kebebasan tanpa ada kemusnahan. Awal Lilin Melaka lah, pejuang. Ulang kembali matlamat ini, biar syahid hasrat tidak berhenti, bebas berlari ke sana sini tanpa ada sekatan yang berdua. Mana mungkin aku biarkan, mana hilang kemanusiaan, sampai bila harus bertahan rakus penampasan. Gaza berdarah lagi, air mata terus mengalir, namun ia bagai baja yang bergerak, hati yang hampir mati. Tutup jalurnya lalu, bagi semangat baru. Hidup mulia dan syahid negeri Aqsa yang dirindu. Bila kasih malam Assalamualaikum warahmatullahi Nana nak dia ni food poison. Food poison. Mana dia? Baru tadi. Nana tak datang. Anak dia food poison. Tu tadi dia telefon bagi tahu. Ya, ambil gambar. Jangan. Ambil gambar dulu. Sana. Tengah live Bantayan dilepas gencatan, penipuan demi penipuan, ricuan yang pecah fisik. Tuan yang sudah berada di dataran UTC Iri Mahang Tua, terima kasih atas kehadiran anda pada malam ini. Beberapa jurucakap kita sudah pun sampai. Kita akan mulakan majlis kita sebentar saja lagi. Kepada yang ada yang agak jauh dari dataran ini, jangan segan-segan, ayo bersama-sama kami di dataran ini untuk sama-sama kita memberikan semangat, kita memberikan kata-kata pembelaan, kita menyatakan kesedihan kita untuk bumi Palestin, untuk Gaza. Jadi untuk malam ini kita akan sama-sama menyatakan sokongan kita kepada Palestin untuk merdeka. Jadi kita cuba sekali lagi, boleh? Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Takbir! Khaybar, Khaybar! Khaybar ya Yahud! Jaisu Muhammad! Sawfa Yahud! Khaybar, Khaybar! Khaybar ya Yahud! Jaisu Muhammad! Sawfa Yahud! Takbir! Takbir! Aduna salam.
You alone or what? Ha? You alone? Ya, saya. Oh my God, oh my Okey. Ada perlu apa-apa pertolongan? Ha? Ada perlu apa-apa pertolongan? Apa-apa? Ada perlu apa-apa pertolongan? Nak pertolongan apa tu? Apa-apalah, perlu kan? Tak ada. Apa nak? Kau nak cakap kau nak buat apa? Cakap je, saya boleh tolong. Ya? Tak ada apa-apa. Tuan awak Ha? Tuan ni awak pejuang KP Oh, Johor, okey, Johor. Okey. 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 KL ada? KL, Sheikh. Ada. Dah sampai? Siapa Tuan Syekh? Ya. Dah sampai? Ada? Tak sampai, tak nampak. Tak tahu tengok dulu. Kalau ada apa-apa, saya kat sini je. Ya, kalau perlu apa-apa. Okey. Okey tuan-tuan, kita akan mulakan acara kita beberapa minit saja lagi. Yang ada jauh boleh kita berada di hadapan ini. Kita akan mulakan dengan selawat daripada anak-anak yang kita datangkan khas daripada Madrasah Radaniyah. Kita akan berselawat bersama-sama anak-anak kita. Dan akhir majlis kita nanti kita akan bersama-sama membaca doa Qunun Az-Zilah yang akan diketuai oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Halim. Jadi boleh berada berhampiran di kawasan ini. Terima kasih sahabat saya Dato' Ali, Dato' Saudara Ali. Tian Chua yang juga hadir pada malam ini. Bangkitlah pejuang yang berani, yakinlah janji Tuhan itu pasti. Usah gentar dan teguh berdiri, tetap bersama kita jalani perjuangan ini. Ku tak berdaya, anak-anak kecil di bumi mereka tak berdaya. Tiada senjata. Rakan-rakan yang berkonvoi tadi sudah ada di sini ke belum? Ada tak rakan-rakan kita daripada Persatuan Pemotoran yang berkonvoi sebentar tadi? Sudah ada di sini ke belum? Sudah ada. Okey, alhamdulillah. Kepada yang masih berada agak jauh dari kita, boleh hadirkan diri, rapat-rapatkan diri anda. Kita buat perkara yang baik pada malam ini untuk membantu saudara-saudara Islam kita yang berada di bumi Yang telah hadir tu. Palestin, Mana yang ada? yang menderita di Gaza. Yang baru-baru ini kita dengar cerita Global Flotilla kita ditahan, doktor-doktor kita ditahan, diseksa dan dihina di dalam penjara. Inilah perangai Zionis Israel. You ask for the yang main perlu kita organizer, tentang he's the main organizer. Malam ini Bumi Melaka akan memberi satu solidariti buat Palestin. Dan kita hadir beramai-ramai pada malam ini. Walaupun hari Minggu cuti ini, kita tetap dapat bersama-sama. Terima kasih atas semangat anda hadir pada Kenalin. malam ini. Bekas YB Tian Chua. Ambil gambar lah, kenangan. Apa korang? Ini bekas ahli parlimen Tian Chua, PKR lama. Dia juga adalah pengurusi SSP Selamatkan ni Suara Palestin, Sekretariat Selamat Palestin. Bagaimana yang saya katakan sebentar tadi, kita akan mulakan majlis kita dengan selawat yang akan dipimpin oleh anak-anak yang kita bawakan khas pada malam ini daripada Madrasah Al-Rabaniyah.
Jadi kita akan teruskan program kita. Kita minta hadir sedikit di hadapan ini, crowdkan di hadapan ini untuk kita sama-sama berselawat. Free, free Palestine! 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 Khaybar, Khaybar! Khaybar ya Yahud! Jaisu Muhammad! Khawfa Yahud! Takbir! 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 Hidup, hidup! Hidup Islam! Bebas Link untuk hantar malam ni. Bebas Palestin! Sama-sama kita doakan agar kehancuran saya minta Dah live kita dah, berada di hadapan saya hantar dekat sekretariat. rakan-rakan tu Abang ada dah sekretariat kan? Grup-grup Laskar. Jangan hantar sekarang. Selawat kita daripada adik-adik yang kita datangkan khas dari Madrasah Rabbaniyah ini. Dah. Kalau dapat rakan-rakan yang duduk di hadapan ini, kita berada di hadapan ini, gambar-gambar Laskar. membagikan Ha? sokongan. Laskar punya grup. Sekretariat. Sekretariat, okey. Ada. Yang belakang-belakang pun kalau dapat kawan-kawan kita ada di hadapan, please. Kita nak penuhkan crowd di hadapan ini, kita berselawat beramai-ramai bersama-sama adik-adik kita dari Madrasah Rabbaniyah kita. Okey tuan-tuan, kita akan mulakan majlis kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bumi Melaka pada malam ini akan menyaksikan sokongan dan solidariti kita buat saudara-saudara Islam kita yang dihina, yang dibunuh dan yang diperlakukan dengan kejam oleh Zionis Israel ini. Jadi pada malam ini kita Bumi Melaka akan mengadakan satu program solidariti buat Palestin dan kita doakan agar saudara-saudara Islam kita yang berada di bumi Palestin, di Gaza akan mendapat pembelaan yang setimpal dan akan mendapat kebebasan, kemerdekaan Palestin. Jadi kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan selawat daripada anak-anak kita yang kita datangkan khas dari Madrasah Ar-Rabbaniyah. Saya persilakan. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama, mari kita berselawat dengan keberkatan salawat agar Gaza mendapatkan Jauh kalau nak tanya dia. Bagi datang dulu. Tak apa lah, bagi yang lain dulu. Ada satu lagi bagi nama kat saya. Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala
صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Wahai sahabat-sahabat semua, mari kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور
Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anak daripada Madrasah Al-Rabbaniyah yang bersama-sama berselawat dengan kita. Semoga majlis kita pada malam ini dilindungi Allah, diberkati Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Apa yang ingin saya nyatakan pada malam ini, saya rasa teruja, saya rasa seronok kerana adanya anak-anak muda, adik-adik yang muda di hadapan ini bersama-sama kita bersolidariti. Terima kasih adik-adik yang hadir. Semangat anda kami puji kerana yang hadir pada malam ini kata-kata adalah pejuang-pejuang untuk membebaskan saudara Islam kita di bumi Gaza. Biar kita tidak ramai pada malam ini tuan-tuan, puan-puan, tetapi kita ada untuk menyuarakan. Semoga suara kita pada malam ini akan sampai kepada mereka dan pembebasan serta penderitaan rakyat-rakyat yang berada di bumi Palestin akan segera terhapus, insyaAllah. Bagi meneruskan jurucakap kita yang pertama pada malam ini, dengan penuh hormat takdimnya saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Kamarudin Haji Siddiq, aktivis Palestin, yang akan menyampaikan sedikit nasihat, kata-kata dan cerita-cerita bumi Gaza. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup, 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 hidup Gaza, hidup Gaza. Bangkit, 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 bangkit Palestin, bangkit Palestin. Hancur, 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 hancur Israel, hancur Israel. Boykot, 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 boykot Israel, boykot Israel. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hari ini sekali lagi kita bertemu dan bersua muka untuk menghayati dan memperingati apa yang berlaku di bumi umat Islam, iaitu di Palestin, khususnya di Gaza. Dan kita lihat mutakhir ini, walaupun berlakunya gencatan senjata antara Gaza dan juga Israel, kita perlu ingat bahawa setelah berlangsungnya berlarutan peperangan antara Gaza dan juga Israel lebih daripada 2 tahun, mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Gaza, hampir 70,000 rakyat Palestin yang terbunuh, yang majoritinya terdiri daripada kanak-kanak dan wanita. Mengatasi apa yang pernah berlaku kekejaman Israel tahun 82, pembunuhan beramai-ramai di kamp Shibra dan Shatila di Lebanon yang mengorbankan nyawa hampir 3,500 orang. Tuan-tuan, dengan angka yang saya berikan tadi, bermaksud dalam masa 1 hari rakyat Palestin terbunuh hampir 90 orang semenjak peperangan itu meletus. Dan dalam peristiwa ini, Israel tidak menang dalam medan peperangan dengan Gaza. Inilah peperangan yang paling panjang dihadapi oleh Israel. Tahun 67, Israel berperang dengan dunia Arab yang disebut sebagai Six Day War, peperangan 6 hari menghadapi Mesir, Syria dan juga Jordan, sehingga Israel dapat merampas semenanjung Sinai dan dapat merampas Bukit Golan daripada Syria dan dapat merampas tebing barat daripada pentadbiran Jordan. Akhirnya berlaku pada tahun 78, berlaku perjanjian Camp David di zaman Presiden Jimmy Carter. Amerika Syarikat telah memeteraikan perjanjian tahun 82. Israel menyerahkan semenanjung Sinai kepada Mesir dengan syarat Mesir mesti kena mengiktiraf kedaulatan Israel. Akhirnya terlepas Gaza daripada Mesir. Tuan-tuan, puan-puan dikasihi sekalian, peperangan ini sungguh menyayatkan hati kita.
di mana kebangkitan hari ini bukan isu orang Islam. Masyarakat di pelosok dunia menekan supaya Israel menghentikan serangan ini. Dan saya nak sebut pada ini tuan-tuan, peperangan belum berakhir kerana umat Islam menghadapi Israel, satu bangsa yang tidak pernah mematuhi apa-apa perjanjian yang pernah dilakukan dalam rangka perjanjian Asia Barat. Tuan-tuan boleh percaya ke dengan Israel? Tetapi saya nak sebut bahawa siapakah dalang di belakang yang telah membunuh umat Islam? Secara zahir, tuan-tuan lihat Israel, tetapi pengkhianat di belakang adalah Amerika Syarikat. Betul? Itu sebab apabila Trump memaksa Benjamin Netanyahu supaya akur dengan perjanjian baru-baru ini, maka Israel terpaksa akur. Dan Amerika lah di antaranya negara yang memberi peruntukan bantuan luar terbesar negara kepada Israel dari sudut persenjataan dan sebagainya. Tuan-tuan kena ingat pengkhianatan di belakang itu segala-galanya adalah Amerika. Waktu ketika mana Syria kehilangan Bukit Golan dalam peperangan Arab Israel, boleh berucap. PBB tak pernah mengiktiraf Bukit Golan ini adalah satu wilayah daripada Israel. Bagi saya 5 minit. Tetapi Donald Trump Bagi saya 5 semasa minit. menjadi Presiden Amerika yang pertama pada tahun 2019 telah mengiktiraf secara unilateral bahawa Bukit Golan adalah berdaulat terletak di bawah Israel, sedangkan PBB tidak iktiraf. Saya nak sebut ni pengkhianatan Donald Trump yang kita dengar khabarkan. Ini makhluk ini tuan-tuan yang akan bertandang ke bumi Malaysia pada hujung bulan ini. Tuan-tuan setuju? Tiada yang membunuh umat Palestin, tuan-tuan. Dia memberi bantuan persenjataan, memberi bantuan ketenteraan kepada Israel untuk membunuh saudara kita se-Islam. Akhirnya kita meratapi kematian sahabat dan saudara kita. Ketika mana bumi Gaza dikepung, Gaza ni tak besar, tuan-tuan, sekitar lebih kurang 36 km persegi, panjangnya 42 km, lebar 12 km. Daerah Jasin lagi besar daripada Gaza. Ketika mana dia menghadapi peperangan dengan Israel, dibunuh, bagaimana bantuan ingin diperolehi? Kerana Gaza mempunyai 3 sempadan sahaja. Satu sempadan yang disebut sebagai Iris dikuasai oleh Israel. Sempadan yang kedua, Karim Shalom, dikuasai oleh Israel. Cuma dia ada satu lagi sempadan Rafah yang sempadan dengan Mesir, tetapi Mesir tak buka sempadan kerana ada hubungan diplomatik dengan Israel. Waktu itulah bermulanya usaha-usaha umat Islam dan rakyat negara barat terpaksa menyalurkan bantuan melalui jalan laut, menghantar bantuan makanan dan perubatan kerana tidak ada jalan lain. Dan alhamdulillah, baru-baru ini rakyat negara kita telah mengambil satu sikap bertanggungjawab mewakili semua rakyat di negara kita. Ketika mana pemimpin negara sekadar boleh bercakap, mengutuk, tetapi rakyat kita pergi meredah laut dan boleh membawa kepada ancaman nyawa. Mereka alhamdulillah dapat sampai ke sana walaupun dalam keadaan ditangkap dan sebagainya. Ini simbolik kepada kita bahawa rakyat negara kita di Malaysia tidak akan berdiam diri di atas kerakusan apa yang dilakukan oleh Israel dan kunjung-kunjungnya. Maka dengan sebab itu kita nak raya Melaka. Berapa kali pun himpunan yang akan diadakan, jangan terhenti di sini. Banyak lagi kerja yang perlu kita buat. Selain daripada itu, kita perlu boikot barang-barang Israel. Kerana setiap sen yang tuan-tuan belanjakan, itulah nyawa rakyat Gaza yang akan dibunuh. Adakah kita rela dalam keadaan sedemikian? Hancur, 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 hancur Israel, hancur Israel, hancur, hancur.
Majlis merakamkan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Haji Kamarudin Haji Siddiq dengan pengkisahan sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita hadamkan, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak bendera Palestin yang panjang di belakang ini. Sebenarnya bendera ini sepanjang 2.3 km yang diusahakan, yang diilhamkan oleh yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Ali Muhammad dan telah pun mendapat pengiktirafan daripada Guinness Book Record dan Kedutaan Palestin. Dan bendera ini insyaAllah Datuk Seri Ali kami akan menghantar ke Palestin kerana akan serahkan terus ke tangan Palestin sepanjang 2.3 km. Setakat ini yang terpanjang di dunia. Tapi malam ini kita bawa sedikit saja untuk kita tontonkan. Untuk meneruskan majlis pada malam ini, dengan penuh hormatnya saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Amiruddin daripada Global Hayat NGO Palestin yang hadir bersama-sama kita pada malam ini. Hidup, 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 hidup Gaza, hidup Gaza. Bangkit, 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 bangkit Palestin, bangkit Palestin. Hancur, 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 hancur Zionis, hancur Zionis. Hancur, 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 hancur Amerika, hancur Amerika. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam peristiwa bersejarah kepada penduduk Palestin dan penduduk dunia. Kerana semalam 10 Oktober, tepat jam 12 tengah hari waktu Gaza, 5 petang waktu Malaysia, peristiwa bersejarah genjatan bersenjata. Peperangan Taufan Al-Aqsa berlaku di bumi Palestin ini memakan masa yang terlalu lama. Memakan masa sehingga 2 tahun 3 hari. Ataupun bersamaan dengan 734 hari. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita nak tengok lagi penduduk Palestin ini menderita? Adakah kita nak tengok lagi anak-anak di Gaza ini dibunuh? Adakah kita nak tengok orang-orang tua di sana, mereka ini dicincang? Tuan-tuan, semalam penduduk Gaza yang berada di selatan Gaza, mereka pergi ke utara ke bandar Gaza. Mereka menempuh perjalanan lebih daripada 7 km bagi meraihkan kemenangan penduduk Palestin. Tetapi jalan itu jalan utama di Gaza, jalan yang bernama pesisir pantai Ar-Rashid dan pesisir pantai Salahuddin. Tetapi jalan itu juga menjadi sejarah kerana di situ penduduk Gaza dibunuh ketika mana Israel hendak mengusir penduduk Gaza dari utara ke selatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita ingat peristiwa Palestin bermula 2023. Pembantaian terhadap umat Islam di Gaza itu sudah berlangsung selama 77 tahun. Bahkan lebih lagi tuan-tuan. Tetapi kita bangkit kerana sebab Taufan Al-Aqsa. Dan hari ini kemenangan kepada penduduk Palestin. Takbir! 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 Tuan-tuan, hari ini saya nak gariskan 3 objektif peperangan yang dimainkan oleh Israel. Dan ketiga-tiga ini telah mencapai kegagalan. Yang pertama, dalam peperangan Taufan Al-Aqsa ini, Israel nak membunuh para mujahidin dan juga para tentera-tentera di Gaza. Adakah mereka dapat bunuh semua, tuan-tuan? Adakah mereka dapat bunuh semua? Yang kedua, Israel ini hendak
mendapatkan semua tebusan. Tetapi mereka tidak dapat semua tebusan. Dan yang ketiga, Israel nak mengusir penduduk Gaza ini keluar daripada bumi Gaza. Tetapi akhirnya apa yang berlaku? Yang berlaku semalam, penduduk Gaza masih istiqomah. Mereka masih duduk di bumi Gaza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir hari ini, kita kena ingat, perjuangan di bumi Palestin bukan bermula daripada 7 Oktober. Tetapi perjuangan ini berterusan. Kita balik hari ini ke rumah kita. Kita kena ingat, kita kena selalu bercakap pasal Palestin. Didik anak-anak kita berkaitan dengan Palestin. Dan yang kedua, tuan-tuan ingat, kita balik ke rumah hari ini, kita buat apa yang kita mampu. Kita kaji balik, kita baca balik sejarah bumi Palestin. Kerana apa tuan-tuan? Di bumi ini, insya-Allah, janji Allah, orang Islam akan dapat balik bumi Palestin. Takbir! Takbir! Hidup, hidup! Hidup Palestin! Hancur, hancur! Hancur Israel! Bangkit, bangkit! Bangkit Gaza! Hapus, hapus! Hapus Netanyahu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Amiruddin dari Global Hayat. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Takbir! 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 Alhamdulillah, kita teruskan dengan satu lagi kata-kata hikmat. Saya minta dengan sokongan anda, nyalakan lampu handphone anda. Khaybar, Khaybar! Khaybar ya Yahud! Yaitu Muhammad! Taufa Yahud! Khaybar, Khaybar! Khaybar ya Yahud! Yaitu Muhammad! Taufa Yahud! Khaybar, Khaybar! Khaybar ya Yahud! Yaitu Muhammad! Taufa Yahud! Takbir! 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 Untuk meneruskan jurucakap kita yang seterusnya, tak asing pada kita, popular juga orangnya, walaupun dia bukan beragama Islam, tetapi dia merupakan antara salah seorang sekretariat Selamatkan Palestin. Untuk itu dengan penuh hormatnya saya persilakan rakan kita yang datang jauh, saudara Tian Shua, untuk memberikan kata-kata beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Kita berdiri di sini, kita telah dan sedang menyaksikan tragedi yang paling dahsyat sekali dalam sejarah manusia moden. Pembunuhan beramai-ramai yang ditafsirkan sebagai genosida dalam undang-undang antarabangsa dapat diteruskan kerana kuasa-kuasa besar, terutamanya Amerika Syarikat, mendiam diri. Amerika Syarikat yang membekalkan senjata, yang memberi kewangan, yang berdiri tegak untuk membenarkan pembunuhan ini berlaku. Tapi kita di kalangan rakyat yang bersolidariti, ini bukan lagi isu agama. Ini bukan saja isu Palestin yang jauh beribu-ribu batu daripada kita.
Tetapi ini adalah perjuangan kita kerana sebahagian daripada manusia ditindas, kita tidak bebas. Selagi ada negara, ada bangsa yang dinafikan kemerdekaan, kemerdekaan kita di Malaysia tidak bermakna. Itulah sebab kita harus berdiri bersama dengan rakyat Palestin. Dengan perjuangan mereka, mereka telah bertahan dengan mengkorbankan anak-anak mereka, ahli keluarga, dengan cara menghadapi kebuluran. Mereka dibom, rumah mereka dirata. Tapi orang Palestin tidak surrender. Bagi kita di Malaysia, dengan keadaan selesa, dengan kita dapat lagi bergerak, ada bumbung di kepala atas kita, kita tak boleh kedekut untuk mensedekahkan tenaga kita untuk datang berdemonstrasi, untuk datang menyampaikan suara tegas kita. Bukan saja kepada dunia, bukan saja kita condemn Donald Trump, kita bukan saja condemn Israel, kita juga desak kerajaan kita untuk mengambil pendirian yang lagi tegas untuk boikot Amerika Syarikat, boikot Israel, untuk menentukan ekonomi kita terikat kepada ekonomi global Amerika Syarikat. Itu adalah perjuangan kita bersama. 26 hari bulan Oktober ini, semasa persidangan ASEAN, perasmian persidangan ASEAN akan dihadiri oleh Donald Trump. Kita ingin melihat kesatuan rakyat yang ditindas oleh Amerika Syarikat datang bersama. Kita mengalu-alukan pemimpin seperti Lula dari Brazil. Kita mengalu-alukan Afrika Selatan datang bersama. Kita mau bangsa-bangsa yang ditindas Amerika Syarikat berdiri bersatu untuk lawan kezaliman Zionis dan Amerika Syarikat. Tapi kita tidak mengalu-alukan seorang pembunuh beramai-ramai namanya Donald Trump. Kita tidak restu dengan cara dia menindas dan menafikan hak rakyat Palestin. Walaupun gencatan senjata berlaku, tapi bumi Palestin belum merdeka. Walaupun mereka tidak lagi berperang di medan perang, tetapi kita belum lihat bangsa Palestin bebas. Itulah sebab perjuangan kita jauh lagi. Kita harus teruskan semangat ini, teruskan perjuangan ini sehingga Palestin bebas daripada segala penjajahan dan sistem apartheid. Hidup, hidup! Hidup Palestin! Hidup, hidup! Hidup Palestin! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup, hidup! Hidup solidariti! Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Joshua yang hadir dari Sekretariat Keselamatan Palestin. Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup Islam! Hidup Islam! Bebas, bebas! Bebas, bebas! Bebas Palestin! Bebas Palestin! Bangkit, bangkit! Bangkit, bangkit! Bangkit Gaza! Bangkit Gaza! Hancur, hancur! Hancur, hancur! Hancur Zionis! Hancur Zionis! Terima kasih. Saya harap malam minggu ini dapat tuan-tuan berada meski dia lagi di sini. Boleh? Boleh kita terus bersolidariti buat Palestin? Terusnya saya akan tampilkan seseorang yang selalu menyokong perjuangan-perjuangan saudara-saudara kita di Palestin.
dengan melihat anak-anak menangis berlari-lari, anak-anak dibom, hilang kaki, hilang tangan, hilang nyawa, hilang segalanya. Tetapi insan ini terus berjuang dan berjuang. Insan yang telah membuat bendera sepanjang 2.3 km ini bukan secara terang, bukan secara gelap, tetapi sentiasa menyokong Palestin untuk dimerdekakan. Untuk itu dengan penuh hormatnya saya mempersilakan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad, Penasihat Perkasa Negeri Melaka, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Free Free Palestine. Hidup Hidup Gaza. Hancur Hancur Zionis. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas kehadiran pada malam ini dalam usaha kita untuk bersama dengan perjuangan umat Islam di Palestin. Saudara-saudara, mungkin kita tidak boleh pergi ke sana untuk berjuang bersama-sama dengan rakan-rakan saudara kita di Gaza, Palestin. Mungkin juga kita tidak boleh atas keupayaan kita untuk menyalurkan dana ke sana. Tetapi selemah-lemah iman kita mengikut hadis Rasulullah SAW, saudara-saudara, kita hadir pada malam ini. Kita bersama pada malam ini, bersusah payah kita bawa anak isteri kita adalah semata-mata untuk kita menunjukkan kepada Allah SWT bahawa kita bersama dengan perjuangan umat Islam Palestin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya telah ke Palestin lebih kurang 7 kali, saudara-saudara. Saya tahu bahawa bagaimana sengsaranya, bagaimana deritanya, bukan saja orang-orang tua, tetapi anak-anak kecil, saudara-saudara. Kalau kita bawa makanan, mereka dikepung. Seperti di Hebron, sebagai contoh satu kawasan orang-orang Islam Palestin. Tetapi banyak kawasan itu telah dikepung untuk menghalau orang Islam Palestin daripada tinggal di Hebron. Bagaimana pagar-pagar berduri, kita datang menziarahi makam Nabi Allah Ibrahim, dipagar di keliling sana. Kita nak ulurkan makanan, nak campak pun jauh. Anak-anak itu merangkak melalui duri-duri, saudara-saudara. Mata saya melihat luka anak-anak tersebut untuk mengambil makanan daripada kita, saudara-saudara. Itulah sedikit penderitaan bagaimana Israel Anatullah telah memperlakukan kepada saudara mara kita umat Islam di Palestin, saudara-saudara. Inilah kita hadir dan kita menyatakan rasa solidariti kita untuk bersama perjuangan mereka. Ya, mungkin kita kata kita selamat, kita bahagia duduk di negara kita. Tetapi bagi perjuang, kalau mereka seorang perjuang, mereka lebih rela tinggal di Palestin. Mereka lebih rela tinggal di Gaza, kerana di bumi itulah mereka dapat berjihad dan akhirnya mereka mati syahid di bumi tersebut, saudara-saudara. Inilah hadiah yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada penduduk umat Islam di Palestin, saudara-saudara. Dari itu, saudara-saudara, saya mohon kalau ada sedikit apa-apa juga perkara yang berkaitan dengan Palestin kepada umat Islam di sana, kita terus membela, kita terus membantu. Kalau ada perjumpaan, walaupun perjumpaan kecil, kalau niat kita itu untuk hadir, walaupun kita pandang kecil, tetapi di sisi Allah SWT, saudara-saudara, itu adalah satu perkorbanan yang besar, yang memberikan pahala yang besar kepada saudara-saudara, saudari-saudari yang hadir
pada malam ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih di atas kehadiran. Terima kasih kerana memberikan sokongan kepada kami bagi meneruskan segala apa bentuk perjuangan untuk membebaskan Palestin, saudara-saudara. Hidup, hidup! Hidup Gaza! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Takbir! Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad, orang yang sudah 7 kali berada di bumi Gaza, dan kali ke-8 ini tuan-tuan, kita akan membawa bersama-sama dengan kita bendera yang sepanjang 2.3 km ini untuk kita serahkan di bumi Gaza. Yang berbahagia Datuk Seri akan ke sana sekali lagi, insya-Allah dalam masa yang terdekat. Jadi itu adalah pengalaman beliau melihat sendiri penderitaan anak-anak kita yang berada di bumi Gaza dan bumi Palestin. Meneruskan majlis pada malam ini, kita bersama-sama dengan pengamal undang-undang, pengamal undang-undang kanan kita dari negeri Melaka juga, tak asing bagi kita. Kita persilakan Tuan Syekh Izan, Peguam Kanan, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukanlah seorang peguam kanan, tapi seorang peguam. Terima kasih atas puji-pujian yang dibuat oleh pengurusi majlis. Okey, baru-baru ini kita lihat sebanyak hampir 50 buah kapal bergerak sumut flotilla dan hampir kesemuanya ditahan oleh IDF, tentera Israel laknat ini, daripada 40 buah negara. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak kenapa mereka melakukan sekatan-sekatan kepada kapal-kapal ini? Kalau saudara dan saudari ingat, pada 21 Oktober tahun 2024, di mana Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC telah mengeluarkan perintah tangkap kepada Benjamin Netanyahu. Salah satu faktor itu adalah kerana Israel menggunakan kelaparan, starvation, sebagai senjata peperangan. Mereka tidak menggunakan bom, mereka tidak menggunakan peluru, kerana mereka tahu rakyat antarabangsa lihat dan nampak apa yang mereka lakukan secara halus dan diperakui oleh ICC, Mahkamah Antarabangsa, adalah menggunakan kelaparan. Alhamdulillah, kita nampak ada sedikit cerah. Gencatan senjata telah berlaku. Tetapi bagaimana dengan bantuan makanan, ubat-ubatan dan sebagainya masuk ke Gaza? Sejak 2 tahun konflik ini berlaku, saya percaya penceramah pertama tadi telah maklumkan, hampir 70,000 rakyat Palestin telah terbunuh. Dan UNICEF mengatakan hampir 61,000 kanak-kanak yang menjadi mangsa, sama ada dibunuh, cacat ataupun cedera akibat peperangan. Tuan-tuan tahu tak sekarang ini apa berlaku di Gaza? Hospital tiada ubat, tidak cukup peralatan, kanak-kanak banyak kekurangan zat, tidak cukup nutrisi makanan, dan kebanyakan kelahiran, daripada 7 kelahiran, 5 ada kematian pramatang kerana tidak cukup zat. Bayangkanlah seorang ibu, seorang bapa terpaksa menggali tanah dengan tangan untuk kebumikan anak dia. Bayangkanlah kesedihan seorang ibu yang tidak dapat memberikan makanan kepada bayi atau anak yang kecil, menangis kelaparan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita tidak boleh menjadi penonton lagi. Kita perlu menjadi suara kepada mereka yang disenyapkan di Gaza.
tuan-tuan dan puan-puan semua ada suara di sini. Tuan-tuan dan puan-puan ada pena, ada media sosial. Kita perlu nyatakan solidariti kita untuk rakyat di Gaza. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap supaya rakyat Malaysia terutamanya menjadi sedikit pelita harapan kepada semua rakyat Palestin yang mengharapkan kita sentiasa bersuara supaya negara-negara lain nampak dan melakukan sesuatu kepada Israel laknatullah ini. Akhir kata, saya harap tuan-tuan melaungkan hidup, 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 hidup Palestin, hidup Palestin, free, free Palestin, free, free Palestin, free, free Palestin, free, free Palestin. Takbir, takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Tuan Syekh Izan, peguam kanan kita. Kepada yang masih berada di dataran UTC, jadi waktu ini anda adalah sebenar-benarnya pejuang. Anda adalah sebenar-benarnya orang yang memberi inspirasi dan semangat kepada perjuangan Palestin. Free, free Palestin! 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 Takbir! 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 Kita teruskan dengan jurucakap kita. Tak asing pada kita juga, selalu Pro TV. Dengan penuh hormatnya saya persilakan yang berbahagia Tuan Syed Habib Hassan, Presiden Perkasa Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis, rakan-rakan seperjuangan, Datuk Muhammad Ali, Saudara Tan Chua, Syekh, lawyer dan lain-lain pemimpin NGO yang ada pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan kerana dapat hadir pada malam ini. Tuan-tuan, kalau kita tengok berita ataupun kita selalu dengar, semuanya menyalahkan Hamas yang berpunca 2 tahun ni, serangan bertalu-talu daripada Israel ke Gaza. Kononnya Hamas mulakan pada 7 Oktober 2 tahun dulu. Betulkah Hamas yang mulakan, tuan-tuan? Israel dah ceroboh tanah Palestin dah berpuluh-puluh tahun dah. 7 Oktober yang 2 tahun lepas tu memang sengaja mereka rekakan. Mereka susun supaya penyerang Hamas masuk begitu senang sekali. Dengan paraglidernya, dengan naik jeep masuk terus. Tidak ada jaga, tidak ada security di sepadan. Begitu mudah masuk. Sedangkan mereka punya kamera-kamera dan juga pengawasan memang ketat sekali. Kalau Iran serang dengan peluru berpandu, tak sampai ke Israel, dah meletup di atas. Begitu orang kata sharp, begitu tepat diorang menjaga kesempadan mereka. Tapi pada 7 Oktober memang mereka sengaja nak suruh Hamas masuk, dan mereka juga sendiri tembak rakyat mereka daripada utara untuk membuktikan kononnya Hamas lah yang membunuh. Ini memang jahat punya kaum, satu kaum yang paling laknat oleh Allah. Inilah Yahudi Zionis. Dan dunia Arab pun sama juga percaya kononnya Hamas mulakan. Balik ulang-ulang 7 Oktober. Dan ada juga rakyat negara kita percaya sama. Tuan-tuan, baru-baru ni tiba-tiba kita terkejut. Begitu banyak sekali negara-negara barat mengiktiraf Palestin, mengiktiraf
negara Palestin, France, Belgium, New Zealand, Australia, Kanada. Tiba-tiba semua serentak ni dalam 1 minggu ni mengiktiraf Palestin. Sungguh betulkah diiktiraf, tuan-tuan? Dia main wayang saja. Kononnya nak tunjukkan Trump telah berjaya. Dan Trump punya agenda kononnya perdamaian. Itulah sebab sekarang ni tawanan-tawanan tebusan-tebusan Israel dah dibebaskan. Tuan-tuan, semua tahanan ni dah lepas, dah dibebaskan. Sekarang ni ramai rakyat Gaza balik semula, cuba masuk kampung halaman mereka. Tak lama lagi mereka akan bom sekali lagi. Mereka memang tujuan untuk halau rakyat Palestin keluar daripada Gaza. Kerana mereka dah plan semua seluas-luasnya kawasan di bahagian negara-negara yang berhampiran Israel akan menjadi wilayah mereka. Jangan percaya, jangan mudah percaya. Sebab itulah kita kecewa Perdana Menteri kita menjemput Trump datang ke Malaysia bulan ini. Semalam kita demo kat Putrajaya. Kita bantah kehadiran Trump. Dialah pembunuh utama umat Palestin. Betul tak? Dia boleh gorenglah dengan pemimpin-pemimpin dunia. Sekarang ni tuan-tuan, semua pemimpin dunia termasuk pemimpin-pemimpin Arab takut dengan pemimpin Israel, Netanyahu. Takut dengan Trump. Ini baru dajjal kecil dah takut. Belum dajjal besar lagi. Memang dia akan sujud dengan dajjal bila dajjal keluar betul-betul. Tinggallah kita yang berani ni. Ini dah satu cubaan yang kecil ni pun pemimpin-pemimpin Islam tak berani melawan. Tak berani bersatu. Tak berani berpakat untuk selamatkan rakyat Gaza, rakyat Palestin. Inilah yang kita sangat sedih. Kononnya Trump kalau datang ke Kuala Lumpur bulan ni, kita boleh diplomasi dengan dia. Boleh ceritakan supaya selesaikan masalah Gaza. Kalau dia nak selesaikan anytime boleh. Bukan datang ke Malaysia. Ada orang nak tunjuklah baik sangat dengan Presiden Amerika ni. Tak tahulah apa benda yang dia nak. Apa syarat Trump nak datang ke Kuala Lumpur? Pertama, dia nak memperkongsikan perdamaian Laos, Kamboja dengan Thailand. Dia pengungsikan pula. Ada satu syarat lagi saya lupa. Dia nak mempengungsikan satu lagi. Ya. Tentu apa lupa tadi nak cakap. China, wakil pemimpin negara China tak boleh hadir dalam summit ASEAN tidak lama lagi yang kita jadi pengungsi. Kita tunduk. Padahal negara China rakan bisnes kita yang paling besar. Jangan buat musuh dengan negara China. Bisnes kita penting dengan mereka, bukan dengan mereka saja, dengan negara China. Walaupun kita tak apa suka ramai sangat pelancong China masuk, tapi dari segi ekonomi memang kita perlukan negara China. Jangan kita berpihak dengan satu negara besar. Kita perlu berkawan dengan semua negara besar supaya tidak ada yang nak ambil kesempatan kepada kita. Jadi pada satu hari sebelum Trump datang, kita akan berhimpun di Kuala Lumpur. Kita akan berarak daripada Zoo Negara berkonvoi menuju pusat Kuala Lumpur. Malam kita mula malam sampai ke Embassy Amerika, berkumpul sampai subuh. Tuan-tuan dijemput hadir semua. Jangan ada alasan lain. Demi warga Palestin, kita sama-sama support, tolak Trump hadir kepada negara kita. Boleh? Itu yang kita harapkan sangat. Sekarang ni tuan-tuan, kita ambil iktibar apa yang berlaku di Palestin. Di Palestin ni, Yahudi nak ambil tanah Palestin. Dia terpaksa berperang dengan warga Arab Palestin. Ada warga Israel yang terbunuh. Ada askar Israel yang terbunuh. Begitu susah dia dapat. Berpuluh-puluh tahun nak dapat tanah-tanah Palestin ni. Tapi di negara kita,
bangsa lain. Begitu mudah sekali dapat tanah. Kita bagi je. Pemimpin kita bagi je. Begitu mudah. Ini yang kita kesalkan sangat. Minta maaflah, ada seorang bukan Melayu di sini, saudara Tiang Chua, yang kita sangat hormati dia. Tapi kalau kita ada berhimpun mana-mana dalam isu-isu Palestin ni, susah kita nak ajak rakan kaum lain, terutamanya kaum Cina. Tak nak dia datang. Kalau isu Arab, isu apa, dia bersatu bertahankan. Kalau kezaliman yang berlaku di Israel, kaum-kaum ini tidak mahu bersama, tidak mahu bergerak, tidak mahu berhimpun di sini. Jadi kita jangan harapkanlah kaum lain demi untuk pertahankan saudara mara kita di Gaza, Palestin. Jadi tuan-tuan, ingat tu, tanah kita kalau hilang, kita akan jadi macam rakyat Palestin. Boleh tuan-tuan, sama-sama kita pertahankan tanah air kita. Jangan kita jadi barwa kepada kuasa besar. Tunjukkan berani tuan-tuan, kita hidup sementara saja di dunia ni. Kita bukan nak bermewah-mewah, kita hidup sederhana. Jadi kita buatlah berapa boleh yang kita boleh buat. Kita sumbang berapa boleh yang kita sumbang. Kalau tak dapat sumbang, kita lah sumbang masa kita, sumbangkan tenaga kita untuk kita berhimpun. Setiap kali penganjur-penganjur mengadakan perhimpunan seperti ini, kalau boleh semua warga Melaka turun beramai-ramai. InsyaAllah 2 hari sebelum Trump sampai, minta penganjur adakan sekali lagi sebesar-besarnya di sini. Boleh? Ajak semua. Nenek ke, atuk ke, kakak ke. Ini sekurang-kurangnya kita akan dapat pahala. Kita kalau balik aksiden ke, meninggal ke, dah kira syahid dah. InsyaAllah, kerana kita tak boleh ke sana, sekurang-kurangnya kita bersuara di sini. Boleh? Okay, itu saja. Terima kasih pada penganjur. Terima kasih semua yang hadir. Kita harap sesuatu yang baik kepada umat Islam kita di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed Habib Hassan, Presiden Bekas Malaysia. Hari ini dia cakap slow sikit, tapi apapun pun banyak pengertian yang disampaikan. Kita juga tak lupa ingin merakamkan terima kasih kita pada pihak berkuasa, pihak polis yang ada di sekitar kita mengawal dan menjaga keselamatan kita pada malam ini. Terima kasih abang-abang polis. Kita teruskan majlis kita. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Khaybar! Ada lagi ke tak ada? Khaybar ya Yahud! Bagi dekat dia tadi. Bagi kat MC. Khaybar ya Yahud! Seterusnya kita minta yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Haji Maidi yang ada bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk bacaan doa dan selawat Qudus Nazirah. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه الأطهار الأجمعين اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا
ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وسلط كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا هزم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم انصرنا الإسلام والمسلمين والمستضعفين اللهم انصرنا الإسلام والمسلمين والمستضعفين خصوصا في غزة فلسطين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم إنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار وذي عن وذي بغي وذي كل ذي شر إنك على كل شيء قدير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Haji Maidin. Bagi pihak penganjur, saya merakamkan terima kasih kepada semua jurukam yang hadir. Kepada anda perlu diingat, anda yang ada di malam ini adalah benar-benar tujuan. Biarpun kita tak ramai, kita tetap ada. Betul? Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Khaybar! Khaybar ya Yahud! Yaisu Muhammad! Sawfa Yahud! Takbir! 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 Hancur! Hancur Zionis! Hancur Zionis! Hancur Zionis! Hidup Islam! Bebas Palestin! Bangkit Gaza! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah yang maha pembalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kita, yang gerakkan awan yang tewaskan tentara azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Orang buka satu kamera je. Untuk kami. Duduklah bawah sini pun tak apa. Penuh-penuh kan. Rapat-rapat. Boleh bos tu? Boleh. Banyak-banyak terima kasih bos. Boleh saya balik. Jangan aku cium. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينين يا على أرضي محروقة أرضي حبيبي مسروقة سمانا عم تحلم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة والفوق في الحمام يا على أرضي محروقة أرضي مسروقة أرضي زغير مثل الزغير أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا Bendera. À médisance, à l'innocence. Au jardin, à mon pays, appelle les enfants. L'innocence de mon enfance, de mon enfance, sauvez l'enfant, sauvez l'enfant, sauvez l'enfant. Orang muda depan. Something to say. I am a child, no one's to blame. I don't let my dogs are waiting, my friends are praying, small hearts are begging, give us a chance, 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 please, please, give us a chance. Okay guys, maka berakhir sudah himpunan Solidarity for Gaza di dataran UTC Melaka. Baik, okey. InsyaAllah kita akan jumpa dalam program lain. Dan insyaAllah minggu depan kita ada live berkenaan dengan pembentangan bajet. Dan kita akan jumpa minggu depan. Saya sudah dengan Bilal Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.